Okey. Saya dah pasang program pada PDI. Jangan lupa ambil bacaannya nanti. Sekarang ni bukan masanya nak cakap pasal perkara tu masa memandu. Memandu? Bekerjalah. Memanglah, takkan bersantai pula. Tapi dah lama saya tak pandu Sherlock ni. Terima kasih kerana datang. Dekat mana dia? Kat sana. Kami jumpa sedalam 30 meter. Kawasan ini timbul dari aras laut. Sejak 10 tahun lalu. Macam kapsul masa. Apa benda ni? Awak rasa macam mana? Saya pun tak pasti lagi. Cuba kita periksa dengan supersonik. Siapa tu? Entah. Ah, dia bergeraklah. Kenapa ni? Sekali? Saudari? Macam kenal. Dago, awak kenal dia? Saya dah cuba gunakan laser. Tetapi tak berjaya. Dan bahagian atasnya pula macam ada penutup. Tapi tak terbuka. Saya rasa kita tak patut buka. Kalau 30 meter dalam tanah, bermakna ia jatuh sekurang-kurangnya 100 tahun dulu. Dia macam mana? Baik je. Dia sekarang berada di pusat kesihatan. Awak ni Daiko kan? Abang saya banyak cakap pasal awak. Saya pergi ya. Ya. Maaf ya. Abang awak? Nama dia Sinjo. Saya dapat kerja ni pun sebab dia lah. Awak ya? Tapi awak tak nampak macam dia. Kalau sama tak bolehlah cari makan. Macam mana keadaan dia? Macam tak ingat apa-apa je. Amnesia kot. Mungkin sementara je sebab terkena kejutan. Kami semua tengah mengkaji keadaan dia. Harap-harap tak ada apa-apa. Awak tahu tak? Loket awak cantik. Ingat tak? Siapa nama awak? Saya rasa macam pernah jumpa awak. Tapi dah lama. Saya tahu ianya mustahil. Siapa awak? Saki. Saki? Itu nama betul awak ke? Apa ni? Tunggu!
Apa tu? Entahlah, buat masa ni saya belum dapat kesan lagi. Ada tindak balas hidupan? Ada. Lokasi yang dijangka mendarat ialah Bandar Tokyo. Jangka masanya 50 minit. Cahaya tu memberi panduan kepada objek tu. Baik. Sedia semua? Baik, Tuan. Akhirnya, raksasa itu telah mendarat di Bandar Tokyo. Manakala, pasukan Guards telah bersiap sedia untuk menyerang raksasa tersebut. Tembak bahagian perut dia. Kita cuba. Baiklah, kita cuba. Daigo. Baik. Tak guna. Tak kena. Perisannya tu boleh membalikkan tenaga. Nampaknya ia mencari sesuatu. Ya. Dia nak tidur kot. Susahlah kita nanti. Tengok tu. Dia dah pasang perisai dia pula. Jet 1 dan 2, balik ke pangkalan. Baik. Baik. Masa saya kecil, Saya naik basikal menuju ke pantai. Saya baru je dapat basikal tu. Pantai tu taklah jauh sangat dari rumah saya. Tapi saya rasa sungguh seronok. Sampailah sekarang ni. Hari pun dah semakin gelap. Masa tu, saya rasa sunyi. Kenapa awak menangis? Entahlah. Saya tahu awak rasa sunyi kan? Awak yang sunyi kan? Jangan bimbang. Ikut ajalah jalan ni. Tentu sampai ke rumah. Ya ke? Terima kasih. Awak macam mana? Saya menunggu seseorang. Nampaknya tak ada orang yang akan datang. tak mustahil lah. Sebab Ya, tak mustahil. Sebab itulah ia pelik. dan perempuan tu pula. Daigo. Kami akan bawa cahaya jerangkap sama tu. Okey. Tak ada apa yang berlaku sekarang. Baik. Kita akan jalankan operasi esok. Tapi macam mana kalau perempuan tu bertindak dulu?
Mungkin ia penceroboh. Ini dia. Apa ni? Inilah rekod bacaan suhu dia. Saki ke? Ya. Ha? Tapi ini mustahil lah. Suhu badannya 31 centigrade. Tak mungkin lah. Kau salah tu. Mustahil lah. Ini betul lah. Saya bukannya macam abang. Apa maksud kau ni? Maksud saya abang tu tak betul. Apa pula? Kau tu yang tak betul lah. Kenapa saya pula? Kau Abang lah. Dia ni ke perempuan tu? Pusingan 65. Set 477. Ibu pejabat, ini Daigo. Raksasa tu dah bergerak lagi. Okey, tinggalkan tempat tu. Biar jerangkap sama yang lakukan. Baik, Tuan. Tuan, nampaknya operasi kita berjaya. Bagus. Kita tolak ia ke laut. Jangan biarkan ia ke bandar. Tolong periksa ni. Mungkin rasa rantai sakti perempuan tu ada kat gambar ni. Ada-ada je lah awak ni. Awak nak saya periksa data lokit tu? Ya, tolonglah saya. Okey. Saya dah programkan accuracy record. Awak boleh cari apa saja maklumat dengan... Itu tak ada masalah. Itu pun kalau awak setuju nak keluar dengan saya. Tiba-tiba je ajak saya keluar. Tak guna. Dia dah tahu serangan jerangkap sama tu. Tak apa. Nanti kita cuba serang lagi. Apa ni? Perempuan tu, berapa umur dia? Ini tahun 1802. Tak mungkin. Dia menangis. Saki? Senyo, tepi sikit. Saya akan gunakan senjata ciptaan saya. Saya akan tembak dia. Tunggu. Saki ada dekat situ. Betul ke? Daigo! Saki itu sebenarnya makhluk asing. Saki! Makina! Jangan! Daigo! Daigo, jangan. Banyak jerangkap kat situ.
Jangan pergi ke sana! Dago, balik! Daigo! Ultraman 3. Sebenarnya Makina ni bukannya nak menyusahkan orang. Dia langsung tak berniat macam tu. Tapi awak semua dah salah anggap terhadapnya. Dan sekarang ni pula, awak cuba nak bunuh dia. Dan hancurkan dia tanpa usaha periksa dulu. Makina? Terima kasih sebab melindungi saya. Saya akan selalu mengingati awak, Daigo. Makina dah tinggalkan planet bumi ni.
Ini Daigo. Saya akan balik segera. Daigo, awak tak apa-apa? Daigo, saya risaukan awak tau.